Ni lama dah kerja kat sini ni. Dah lama dah. Tukang siap. Panas dah bodoh. Guys, Abayi berada di betul-betul Sipang Sekayu Kuala Berang ni guys. Hari ni Abayi nak cari makan budu-budu lah pula. Abayi berada di hadapan kedai nasi ulang budu Imang ni di Sipang Sekayu guys. Ni Sipang Sekayu guys. Daripada AJ. Daripada AJ ke kiri tu Sekayu. Terus ke Kuala Berang. Sini ke Bukit Tobak. Kedai ni kedai dia tepi jalan ni. Mau nak buat kedai gini kan. Jom Abayi bawa tunjuk tengok laut apa dekat sini. Antara favorite Abayi, kalau Abayi nak cari gulai poyok guys. Kita poyok bang poyok Abayi cari sini lah antara favorite Abayi. Jom kita tengok masuk dalam. Assalamualaikum. Erni Zakarun. Guys, Abayi nak tunjuk awakmu laut-laut yang dekat sini. Ada berapa semua laut sini, laut semuanya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Di sini saja dah 30 guys. Ni 30. 1 2 3 kau bilang sendirilah berapa laut ada. Lah kita tengok satu persatu guys. Kita kau air. Ni terung sambal guys. Ni yang apa tu? Pak choy. Ni ke peria. Kailan ikan masin. Ikan biasa. Okey. Telur kicap. Ni ati pedas ayam. Masak. Ni ati lembu. Ni telur biasalah. Ikan air masak pedas. Ni ayam masak rendang. Lagu belada. Perut. Ni ayam gasok merah. Bajerinan. Nah. Ikan singgang, sup ayam, sayur-sayur. Sayur juga, sayur dua jenis dah guys. Sayur lemak apa? Kulit gosto. Gula kuning, sayur lemak labu guys. Ni gula kuning ikan kering. Ni hak sungguh ni. Kepala ikan patai baung Baung. Badan dia hak ni hak panggang-panggang guys. Layang ada, isi ada, caru ada, talapia. Ikan bakar berapa? Keli goreng. Keli belada guys. Banyak ni. Penuh. Kalau dia goreng yang percik. Percik. Ayam goreng biasalah. Ayam goreng biasa. Ni ikan keli bakar panggang. Ayam goreng kunyit. Bos tu. Banyak sikit tuan. Baik tuan. Makan dengan berai apa. Lulus selalu. Ni talapia panggang. Ikan ke? Slow. Ikan lapang goreng biasa. Ni special kita. Ada paing Paih apa? Paih poyok. Paih poyok pating. Pating guys. Telur biasa, telur goreng biasa. Guys, ada ni ulang-ulang dia. Ulang dia memang ada jagung, bendi, jatuh pisang, pucuk ubi, pucuk paku, terung. Buat celor lah, buat celor. Ni ulang-ulang fresh. Ulang raja, salad, pucuk putak, ni kacang botol, ni kacang panjang, ini kobes, ini pucuk gajus, timun guys. Kita makan dulu guys. Okey, ni cukup. Kita ambil ulang dulu lah guys. Abayi ini guys. Memang favorite ni. Ni pun favorite. Ini favorite. Tu kita ambil pucuk putak sikit guys ni. Ni cukup dah ni. Timun sikit. Tu dia. Okey, kita bubur dulu guys. Ni kuah hidan lah tu. Ya. Okey. Tak dulu tu. Kita tengok kuah dia kan. Nak kuah dia kan. Pekat likat syahdu. Ni lama dah kerja kat sini ni. Dah lama dah. Tukang siap. Panas dah bodoh. Ini guys. Syahdu. Pelang dulu. Pelang gitu. 5 guys. Bubur poyok. Kecek-kecek gini guys. Okey guys, kita makan gini sudah lah hari ni. Kalimah dulu. Saya kelak kamak. Tu. Ni kita ambil gini. Isi dia. Sabodu guys. Bismillah. Allah.
Kulit jagung ni sedap kan. Ya makan. Okay guys, selesai bagi makan. Puas hati. Awak mau nak mari kedai tu, nak pilih kedai-kedai mana lagi dekat Kuala Berang ni, awak nak mari makan yang ikan baung ke apa ke, nak cari-cari, awak cari. Abang tunjuk dah salah satu hok jadi favourite abang dekat sini dah. Buku hok balik anak-anak blog kat kanan tak ada, kat lagi lain. So beli ke Ashan dengan Anik je lah. Jangan lupa guys, follow, comment, like and share. Kita bagi tahu kedai mana lagi, insya-Allah abang akan sampai. Check it out.